Allah Ta'ala mengisytiharkan kepada malaikatnya untuk menjadikan manusia. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhan berkata kepada malaikat, wahai para malaikat, aku hendak jadikan di atas muka bumi satu makhluk, iaitulah manusia, untuk menjadi khalifah, iaitu memakmurkan bumi, memakmurkan tanahnya, memakmurkan tanamannya, melihara binatangnya dan lain-lain lagi. Samping beribadat kepada Allah, malaikat bertanya, adakah engkau hendak jadikan di atas muka bumi itu makhluk yang akan melakukan kejahatan, berperang, menumpahkan darah, padahal kami sentiasa memuji-memujiamu, bertasbih kepadamu, wahai Tuhan, mengapa tidak ditugaskan kami? Allah menjawab, aku tahu apa yang kamu tidak tahu.